Tak, kita goa. Okay, tengok 500. Orang asal sebelah kanan sana. Tak apa. Kita tengok je nama jalan. Steam and sauna. Steam and sauna. Ya Allah, ketah aku pun dah lunyai. Belah sana lah, Bella. Belah sana lah. Sini tak sampai-sampai. Tolong, kita rasa sesat. Ah, ni. Masuk sini. Sini. Oh, baik. Kenapa dia tegak je tak gerak? Alah. Ya Allah, macam belasan lah. Tak mau buka pun yang ni. Laut. Shower dia open. Ni apa? Oh, laut. Takkan nak pancing dekat dalam toilet. Ni apa? Ni toilet. Ya. Tak buka. Oh, matulah. Ada nampak muka di depan anda sekarang? Ajinomoto. Kenapa memilih produk Ajinomoto?
Ajinomoto ya? Oh, sebab Ajinomoto adalah satu brand di mana dia punya bahannya adalah semuanya daripada semula jadi, iaitu daripada ubi kayu, tebu dan juga kentang. Sebab tu dia punya tagline pun eat well, live well. Eh, dia macam tiru Inometan je. Okey, siapa je target audience dia, Cik Saiful? Itu. Kakak Emily tu tak? Tak boyan. Ya, tak boleh bergerak. Kalau sini tak boleh gerak. Ada air ni berat gila. Angelica dah bangun belum? Selang 1 tu bilik Angelica. Sekejap gambar kita. Bella, Bella, peacock. Mana? Ini kan ada pikok. Kan? Bukan merak kan? Peacock. Pikok tu merat lah. Tangkap gambar. Video macam ni pun cantik. Oh, okey. Sebentar saya snap. 1. Red apa? Lupa dah nama dia. Cek kita Google. Buka lah. Kau punya sayap. Takut.
Amin, Nisa, Echa. Ini apa? Spice Farm. Aceh. Orchid Hut. Ada Spice Farm. Spice Farm? Ha. Ya. Masih. Betul kan? Farm. Tak fikir dah. Dia lalu kat belakang rumah orang kan kita. Kita? Oh, kita punya koridor lain. Dia macam jiran kita kan bilik sebelah tu. Atap terbang. Sebenarnya buat chalet macam ni lagi nak kena maintain. Kayu kan? Kat mana nak pergi naik basikal lah? Ada ke? Ada basikal. Oh, kita boleh turun ke pantai tu? Ke tak? Turun hujung sana lah. Oh. Kenapa ni ni tu? Ni dah bilik orang ni. Bilik bos 918. Mana? Oh, bilik bos dalam ni. Ni 6. 6 lah saya. Ni 7. Ni mesti 7. Ini dah kat sana makan kita. Wah, 7. Atau sebelah dia? Sama saja ni Alwan dengan Syam tak silap. Oh, ya ke? Buka je pintu tu. Semua satu ni. Oh. 915. Oh, dia paling hujung pun dia tepi pantai. Alwan. Kan dia paling tepi pantai pun, apa-apa pun. Dia panggil. Tak tahu sebab orang saya ingat bilik dia 915 dengan 919 918. 915 918. 91 yalah. Kapal-kapal. Kapal-kapal berlayar. Itu bumerang. Ya. Oh, saya ada orang buat semalam tu video. Dia pula. Saya nak panggil dia. Tu punya babi ke? Ulang. Tak nak. Babi ada tak ada bunyi babi kan dia. Itu. Abang masuk dia. Okey, saya baru belajar benda tu. Dia akan makan zat dari pasir-pasir ni. Gamat lah ni. Gamat. Dia macam ni ke rupa gamat. Jom kita bersihkan. Ni gamat. Tapi macam caterpillar. Dia dah mati. Kesian dia. Hello? Halo. Pizza. Besok pagi mandi ke? Mandi daripada malam tadi sampai pagi ke? Itulah. Aku mandi daripada malam tadi. Pergi pantai. Best. Best. Ada nampak ni, nampak gamat.
Pergi mana lamanya? Makan ke? Welcome to my village. Okay, ini sebenarnya kampung saya. Kita dah duduk lebih kurang berbelasan tahun yang lalu. So ini semua orang kampung punya haiwan peliharaan ya. Boleh kita lihat situ ada turtle. Dahsyat orang kampung Angelika. Membela binatang eksotik. Ya, kita memang semua eksotik belaka di sini. Ini kan dia tak ada tempat makan kan dia masuk. Dia dengar lah kita cakap. Weh, dia dengar kita cakap. Kembang. Oh, dia nak ngorek yang hijau ni. Dia mengawan. Mengawan tu. Dia dah mengerang dulu dah. Dia bukan nak apa. Dia belagak kan. Ya, dia belagak, dia cantik. Awak tu belagak sangat. Awak jangan belagak lebih-lebih. Awak nak mengurat dia ke? Dia tak heran pun dekat awak. Wah, cantik. Okey, cantik dah, cantik. Okay. Say something. Aku tak mau bicara, tak kuat cerita semua. Hamba Sikit-sikit dia dah tahu. tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau nggak ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Nak dekat ke jap? Macam mana nak bagi cantik? Okey, jap. Saya punya position ni yang Tapi dah panjat lah tu. jahat. Ekstrim sangat. Mata luku pandang sini. Tapi yang sini punya pagar. Yang sini punya pagar. Nampak? I don't know.